Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izinnya Majlis Walimatul Urus pada hari ini dapat berlangsung dengan begitu meriah dan penuh keberkatan. Saya mewakili bagi pihak kedua-dua mempelai serta seluruh ahli keluarga, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua tetamu yang sudi meluangkan masa untuk hadir mendoakan serta meraihkan pasangan pengantin pada hari yang penuh bermakna ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu penghormatan yang amat besar buat keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya antara nikmat yang besar ialah nikmat ukhuwah dan silaturahim hari ini. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menghimpunkan kita dalam sebuah majlis yang penuh keberkatan. Mudah-mudahan setiap langkah tuan-tuan dan puan-puan menuju ke majlis ini dicatat sebagai amal soleh. Setiap doa yang dipanjatkan buat kedua-dua mempelai dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap rezeki yang dinikmati pada hari ini diberkati oleh Allah olehnya. Baiklah para tetamu yang dihormati sekalian, alhamdulillah sebentar tadi kita telah bersama-sama menyaksikan acara potong kek yang cukup bermakna bersama pasangan pengantin serta kumpulan silang pedang. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kumpulan silang pedang atas kesudian hadir dan turut memeriahkan majlis Walimatul Urus pada hari ini dengan persembahan serta penglibatan yang begitu istimewa. Tidak lupa juga ucapan tahniah dan terima kasih kepada pasangan pengantin kerana telah menyempurnakan acara tersebut dengan penuh kegembiraan dan kenangan yang indah. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, dalam kehidupan berumah tangga, kebahagiaan bukan hanya terletak pada kemewahan tetapi pada hati yang saling menghargai, kesabaran dalam memahami dan keikhlasan dalam menjalankan amanah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk kamu pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu berasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan antara kamu rasa kasih sayang. Maka perkahwinan itu bukan sekadar penyatuan dua insan tetapi satu perjalanan ibadah yang memerlukan cinta, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus. Hadirin sekalian, dengan penuh hormatnya majlis menjemput pasangan pengantin untuk meneruskan acara yang seterusnya, iaitu majlis makan beradab. Dipersilakan pasangan pengantin menuju ke meja santapan yang telah disediakan. Semoga hidangan yang dinikmati menjadi tanda kesyukuran dan kegembiraan bersama keluarga serta para tetamu yang hadir. Dipersilakan. Bila tuan-tuan dan puan-puan pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak di waktu pagi, cinta disemai sepenuh hati, moga bahagia hingga ke syurga abadi. Bunga mawar di atas para disusun cantik menjadi hiasan, jadilah suami membawa bahagia, jadilah isteri penuh kesetiaan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bukan sekadar hari meraihkan cinta tetapi hari menyaksikan sebuah janji yang suci. Dua hati disatukan dengan nama Allah, melangkah bersama menuju redha ilahi. Semoga setiap senyuman menjadi pahala, setiap sabar menjadi kekuatan dan setiap doa menjadi pengikat agar mahligai yang dibina terus dilimpahi keberkatan.